langsung modal, tak ada langsung ilmu, tahu nak mula macam mana. Ini paling ramai orang tanya. KLS ada pernah satu ketika dulu KLS buat live macam ni, ada seorang ni, dia tanya, bisnes ni bisnes yang macam mana perlukan modal ke tak macam mana saya nak mula. Dan hari ni bila dia datang kelas KLS, dia dah ada lebih daripada 100 bilik. So KLS sangat gembira. Dia bertanya tu, dia hanya lalu je, dia bukannya niat pun nak buat bisnes business room rental ni. Dia tak ada pun, tapi dia nampak iklan ni dan dia nak tahu. Jadi untuk you all di luar sana yang tak tahu nak mula macam mana, dan bukan setakat tak tahu nak mula macam mana, tak ada modal, tak ada ilmu, tak ada apa-apa, kan? KLS cuma boleh cakap business room rental ni yang paling penting you all kena cari ilmu, datang ke kelas. Tak adil lah kalau KLS cakap, oh senang je nak buat bisnes ni, you boleh try-try. No, tak boleh try-try sebab kalau rugi, kalau tak dapat untung, you dah rugi masa. Bukan setakat rugi masa, motivasi pun jatuh. Betul tak? Jadi apa yang KLS nak cakap dekat sini adalah datang kelas lah dulu, belajar.